Okey, Okey, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okey, Okey, hari ni saya hari nak ni saya belajar nak belajar basic AutoCAD. basic AutoCAD. Basic AutoCAD. Basic AutoCAD. Okey, mula-mula Okey, kita mula-mula buka kita buka AutoCAD Name Plot AutoCAD Name Plot 3D. Style 3D. Alright. Alright. Lepas kita buka ni, Lepas kita buka ni, kita tukar kita tukar realistik ni jadi X-ray. jadi X-ray. Okey, dekat bahagian Okey, tepi dekat ni bahagian tepi ni kita kita tekan rumah. rumah. Jadi dia akan macam ni lah. Ini dia akan macam ni lah. Okey. Okey. Di bahagian bawah ni Di bahagian bawah ni kita birukan auto mode. auto mode. Alright. Alright. Rujuk balik Rujuk balik nota pula dah. nota pula lah. Video sebelum ni. Video sebelum ni. Bagaimana yang saya buat yang saya buat lah. Yang asas tu. Yang asas tu. Alright. Alright. Sekarang ni saya nak bina sebuah segi empat. 4. Okey, kita tekan Okey, line. kita tekan line. Kita tekan specify first point. Di mana-mana di atas. Di mana-mana di atas ni. Jadi kita Jadi kita gerakkan ke kanan mouse. Kita masukkan nilai Kita masukkan nilai kita. Contohnya 10. 10 tu 10 10 tu 10 mm lah. ke kanan. Ke kanan. Jadi dia Jadi, dapat line lah. Dia dapat line lah. Line yang 10. Line yang 10 ini. Okey, kalau kita tekan Okey, kalau kita tekan escape, line tu akan terputus. line tu akan terputus. Kalau kita nak sambung balik, Kalau kita nak sambung balik, kita tekan line balik atas ni. tekan line balik atas ni. Kita pergi ke hujung. Kita pergi ke hujung. Dia akan Dia akan ada nampak end point. end point. Kita tekan sekali. Kita tekan sekali. Kita masukkan 10. Kita masukkan 10 nanti. Kita gerakkan ke atas. Kita gerakkan ke atas sama musuh. Okey, tu kita gerakkan ke tu kita kiri. gerakkan ke kiri. Kita Kita kiri atas. Tekan 10 juga. Tekan 10 juga. Dan kita gerakkan Dan kita gerakkan ke kanan. Kita tekan 10 juga. Kita tekan 10 juga. Jadi kita akan dapat sebuah segi 4 sama. Okey, segi 4 sama ni. Segi 4 sama ni. Kalau kita masuk ke 3D tool. Oh, kat sini tak nampak. Kat sini tak nampak antara tu. Macam mana kita nak open? Kita tekan right click gini. Right click gini. Dekat atas ni lah right click. Dekat atas ni lah right click. Lepas tu kita open. Tekan 3D tool. Tekan 3D tool. So 3D tool akan muncul. Jadi kita drag 3D tool ni. Pergi sebelah home. Okey? Okey, contohnya kalau kita nak jadikan dia sebuah 3D. kita kena join. Join Join tu tekan huruf J. J. Enter. Enter. Lepas tu kita sambungkan semua ni. Tik ni. Tik ni. Tik. Lepas tu tekan enter. Betul tekan enter. Jadi kalau kita gerakkan mouse kita ke segi 4 ni. Segi 4 ni akan menyala tau. Okey, kemudian kita nak buat. Okey, dekat tengah-tengah mouse tu. Kalau kita ke depan, kita golek ke depan. Dia zoom in. Kalau kita tarik ke belakang, dia zoom out. Kalau kita tekan mouse kita yang tengah tu, dia akan ada tangan hitam. Kita boleh drag dia. Nampak? Okey. Jadi macam mana kita nak buat segi 4? Segi 4 sama tu. Kita tekan press pull. Kita tekan tengah-tengah ni. Pergi biru tu. Kita masukkan tinggi dia. 10. 10, okey. Lepas tu kita tekan escape. Escape. Okey. Jadi kita dapatlah segi 4 tepat.
Macam mana kita nak Macam mana kita nak pusingkan segi 4 tempat? Kita tekan shift. Kita tekan shift. Lepas tu kita tekan tengah mouse tu. Tengah mouse tu. Kita boleh pusing. Pusing. Ikut suka hang. Okay, macam mana kalau kita pusing? Lepas kita pening. Kita pergi dekat mouse ni kita letak dekat home ni. Tekan kembali balik. Alright. Okay, macam mana kita nak lukis di bahagian sebelah front ni. Okay, cara dia. Pergi ke 3D tool. Kat bawah ni. Pergi ke face. Letakkan di bahagian face yang kita nak lukis. Tu tekan accept. Jadi kita dah ubah dia punya XY kita tu supaya berada di bahagian ini. Jadi kita boleh melukis di bahagian ni pula. Contohnya saya nak lukis sebuah bulatan di atas ni. Jadi cikgu masukkan line macam gasa binaan ni. Okey. Sebelum tu macam video yang awal cikgu buat tu. Kita kena right click. Setting. Pergi ke object swap. Select all. Tekan OK. Lepas tu awak tekan line. Awak pergi ke sini. Dia akan beritahu tau. Midpoint. Dia cikgu buat satu tulisan. Ke midpoint seterusnya. Okey. Kita nak buat bulatan di tengah-tengah. Segi empat sama ni kan. Jadi kita kena buat garisan binaan lah. Untuk mencari dia punya pusat belatan. Ni cikgu tarik sini. Jadi cikgu dapat dah pusat belatan. Pusat belatan di sini kan. Di sini. Kalau dia ni mengganggu kan. Awak tarik jauh sikit. Okey. Awak dapat dia punya center. Lepas tu awak masuk circle. Awak tekan ni. Tekan ke tengah dia punya. Lepas tu masukkan nilai. Betulnya 5. Okey, awak dapat circle. Yang berukuran 3 jari 5. Okey, macam mana cikgu nak padam garisan binaan yang cikgu buat ni? Caranya ialah cikgu tekan right click. Isolate. Hide object. Cikgu tekan objek ni. Tu tekan enter. Tu tekan hilang. Dia cikgu boleh padam garisan-garisan yang tak perlu. Yang binaan tadi. Okay, tinggal bulat je. Lepas tu kita kembali balik. Isolate. M object acceleration. Jadi kita dapat bulat di sini. Okey, untuk kita nak buat bulat ni ke atas. Bulat ni timbul lah. Timbul 5 mm. Kita masukkan trim tool. Press pull. Bagi nampak highlight bulat tu. Tekan. Tu masukkan nilai. Okey, contohnya 5. Jadi kita dapat dah bulat kita. Macam ni. Dia dapat macam tu. Okay, contohnya kita nak buat yang atas ni pula. Macam mana? Okay, kita tekan face. Kita pilih yang atas ni pula. Tekan accept. Tu escape. Okay, kita boleh mula melukis di atas ni pula. Jadi kita buat benda yang sama lah. Untuk kita cari pusat dia. Kita pergi ke midpoint. Tarik ke midpoint juga. Kan. Lepas tu kita ambil midpoint ni. Tarik ke midpoint ni. Dan kita buat satu gatan yang tengah-tengah ni lah. Jadi kita tarik sampai 5 mm. Kita dapat.
So macam mana kita nak padam? Kalau kita tak padam dan kita press pull, dia akan jadi macam ni tau. So kita kena padam dulu garisan. Yang tak berkenaan. Jadi high object. Jadi kita padam. Tekan home. Tekan pemadam ni. Tekan ni. Kan? Lepas tu kita isolate. And object selection. Lepas tu kita buat press pull. Kita tekan ni. Dan ini nombor 5. Tinggi dari 5 lah. Jadi kita dapat lah situ. Cuba awak buat di yang kawasan yang semua ni awak buat. Okay. Itu part 2. Okay, part 2. Kita nak mengenal bagaimana face tu kita boleh extrude dan press pull objek-objek lain. Okay. Cuba buat tengok. Okay. Selamat try. Bye.